السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم معظم إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kali ini kita akan coba membincangkan perkara yang sudah lama kita perkatakan, sudah lama kita bincang, iaitu mengenai bagaimana kita nak membersihkan diri kita daripada sebarang perbuatan syirik. Seperti yang kita sedia maklum bahawa ajaran agama Islam adalah agama tauhid, yakni agama yang berasaskan kepada iman, yang berasaskan kepada akidah menunggalkan ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu bahawa Allah ini maha berkuasa. Maka untuk ukuran sempurna atau tidak Islam kita bergantung kepada sejauh mana kesempurnaan tauhid kita, sejauh mana kita berjaya mengawal diri kita jangan sampai berlaku perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, mungkin disedari dan mungkin tidak disedari. Syirik ini kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah, iaitu kita mensejajarkan ataupun kita mempersekutukan atau kita menyamakan sesuatu di kalangan makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Tuhan, dan yang lain-lain daripada Tuhan ini ialah makhluk. Tiba-tiba kita beri title kepada makhluk ini sejajar ataupun sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan syirik. Jadi syirik ini boleh berlaku sama ada kalau dari segi pelajaran akidah atau tauhid, dia kata boleh berlaku syirik ini dalam soal rububiyah, boleh berlaku dalam uluhiyah, dan boleh berlaku dalam asma' dan sifat-sifat Allah. Umpamanya kita syirik dalam apa yang kita sebut rububiyah, iaitu kita mengadakan katalah batu atau pokok, kita sembah dia. Kita menganggap pokok ini adalah kita panggil boleh ada kuasa, ada kuasa boleh menghidupkan kita atau mematikan kita. Padahal yang boleh menghidupkan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata. Yang menjadikan kehidupan kita ini ialah Allah, yang mematikan kita Allah. Tiba-tiba kita rasa ada lagi di kalangan makhluk ni yang begitu sifatnya ataupun begitu keadaannya. Itu yang kita sebut sebagai syirik dari sudut rububiyah, iaitu mentadbir, mengurus, memelihara, mengasuh, mendidik. Ini kerja Tuhan, ya. Tuhanlah yang mengatur bumi kita ini mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Itu rububiyah Tuhan. Dan kita percaya tidak ada makhluk yang lain yang boleh buat macam ni. Itu kalau kita ada percaya bahawa ada makhluk lain lagi yang boleh mentadbir alam seperti yang ditadbir oleh Allah ini, kita syiriklah. Ya. Itu yang kita sebut sebagai sifat rububiyah. Kemudian boleh berlaku syirik uluhiyah. Maknanya padahal yang berhak disembah itu, kalau kita terjemah
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Maknanya yang lain-lain itu tak layak disembah. Yang layak disembah hanya Allah. Tiba-tiba kita ada lagi penyembahan-penyembahan lain. Kita sembah katakanlah apalah makhluk ni, matahari ke, bulan ke, batu ke, pokok kayu ke, maka itu dinamakan syirik dari segi uluhiyah. Kemudian ada satu lagi yang kita sebut sebagai syirik dari segi sifat-sifat Allah. Misalnya sifat Allah itu ada sifat yang kita sebut takabur. Ya? Ini kelayakan bagi Allah, ada sifat takabur. Tiba-tiba kita pakai kepada kita. Sepatutnya takabur ini tak boleh kita pakai. Kesombongan ini tak layak kita pakai untuk jadi sifat kita. Ini hanya layak untuk Allah. Kita pakai pada kita. Jadi oleh kerana itu, sebab itu saya sebut tadi, ada di kalangan kita kadang-kadang sudah melakukan syirik tapi kita tidak sedar.